Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya nak tunjuk macam mana kita nak buat beli daripada file hot customer ke hot bui. Dia bui saya actual, kita nak tambah beli untuk 3mm. Mula-mula kita ambil dummy dalam folder Google Drive. Ada dummy Prinsip AI. Benda ni nantinya akan copy masuk dalam komputer masing-masing. Copy dia. Dalam folder ni ada dah file AI untuk saya siap beli A3, A4, A5, A6. Dan ni file untuk kita nak beli lah. Auto benda kita nak content dia. Content word dia. Mula-mula kita buka dulu file A5. Okey, ni garisan ni actual dia ni. Actual A5 ni. Bila kita pelebih pula 3mm, 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 3mm. Maksudnya ni tepi, 3 atas bawah. Jadi ni atas bawah belakang lah. Kalau kita boleh tengok di mm dia ni, dia tambah sikit lah. Okey. Mula-mula kita cari dulu file A5 dulu. Kita cari file A5. Contoh. Sebagai contohnya file A5. Ni lah kita tengok ni. Ni kita ambil misalnya benda ni tak ada beli lagi lah. Kita bayar ke benda ni tak ada beli. Bila masuk dia actual A5 betul. Okay, bila kita print kita tak boleh bila pakai kertas 12 suku 12,5 18,5. Mula-mula kita lepas kita siap setting belakang tengah dah, kita rasa tengah dah ni. File kita tengah. Kita flatten dulu file ni. Flatten dulu. Lepas tu select lah. Select agak-agak dia biar lebih background sikit lah. Tak kena tag tak ke apa. Biar duduk center molek ke. Kita select inverse. Kita just tekan delete. Bila tekan contact over to big contact over. Okay. Lepas tu kita tunggulah sebentar. Dia tu big balik. Dia tu big dah background. Biasanya kita tu okey lah daripada tinggal putih masuk background biru saja ke. Dia kerja ni. Ni boleh kalau nak touch sikit. Boleh lah kalau bahagian nak touch kat. Kalau rajin kat. Kita touch sikit. Kalau tak serat kita delete, kita buat balik contact over tu sikit-sikit tengok. Macam tak jadi kat kita spell lah. Bila dia jadi gini ni, kita pun save lah file ni JPEG. Ikutlah JPEG ke PSD, mana-mana kita nak save untuk kita masuk dalam AI dia pula dulu. Kalau kita file ni kita buat sendiri mudah. Okay, siap dah save. Buka tadi hot file saya A5 ada di flyer kita saya A5. Kita buka ni. Dia pastikan benda ni ada beli. Macam mana nak ada? Buka dia akan ada ni. Kita pun drag file hot kita save tadi. PSD ataupun JPEG tadi. Masuklah dalam ni. Center. Dia akan auto beli ni. Kiri. Bila auto beli gini ni. Lepas tu kita nak masuk dalam montek lah pula ni. Kita pun save as. Kita setuju dah dengan size dia kat. PDF. Vaksin ni penting. Biasanya untuk biasanya mula-mula lah ni. Kita pergi mark and beli. Kita kena tick benda ni.
Dia kalau tak tick, dia tak tubik di PDF tu. Kita tick. Lepas tu kita save macam biasa. File ni file hot beli dah. File kita pun akan masuk untuk kita montek pula. Nanti kita tengok di montek pula deh. Okey, ni sambungnya. Lepas kita siap buat file beli PDF tadi, kita akan masuk pula untuk guna montek pula. Mula-mula sekali, segala jenis file ni apa panggil, Konica template ni kertas 12.5 18.5 macam ni. 12.5 18.5 panggil white lah kira. Tadi untuk sebab kita buat flyer size A5, kita nak buat flyer A5, kita buka dulu jenis A5 lah ni. Sini kita ambil Konica template A5, kita buka. Dia tubik siap-siap dah belakang. Kita just import je. Import, cari file yang kita save di PDF, open. Marking belakang, tak payah mikir ke apa, dia ada belakang center marking. Sekali import je. Kalau nak tengok dekat sikit, kita tengok. Jadi dia sejak ni ada ukuran dia dah, kita just potong lah. Macam main nice ni. Bila siap kita puas hati, kita tengok ya, puas hati, kita export. Tulis je kuantiti berapa nak print. Dia konsep dia serupa je, A5, A4, AC. Setakat ni ada A3, A4, A5, AC. Lepas tu kita save dulu. Save, boleh hantar print.